datang saya nak try putu perak. Wah, boleh. Mari saya tunjuk. Jom kita tengok macam mana. Mari saya tunjuk. Okay, inilah cara-cara dia. Ni tepung untuk yang original punya. Kita pakai tepung putih tanpa pewarna. Lepas tu diisikan dalam tu lah. Ya, dia bubur dalam tu dan dia bubur kelapa sikit. Kelapa ni kita dah digaulkan dengan garam sedikit. So dia rasa masing-masing lemak macam gitu. Ya. Ini dia original dia lah. Yang klasik lah. Ya, betul. Yang macam ni red velvet. Ini pandan, ni ada flavor-flavor dia. Yang ni kita pakai flavor untuk pewarna sahaja. Kita pakai Melco. Alright. Kemudian kita masak. Biasanya putu perak kita letakkan air sedikit. Bila dia dah masak, dia takkan pecah. InsyaAllah elok saja kejadian dia lembut sangat. Nak bagi dia lembut, tunggu dia uap tu naik lama sikit, dalam 2 minit baru boleh buka dan angkat. Ya. Dia ada teknik dia sebenarnya. Ya, ada teknik dia. Nampak macam mudah tapi sebenarnya dia kena konsisten. Konsisten. Bau dia sedap Ya, kita dalam dia kita ada taruh pandan. Oh, I see. Terus dia masuk pandan dalam tu ya. Ya, masuk dia sumbat je. Nampak sedap ya guys. Gebu. Okay, yang ni kita dah siap lah, boleh angkat je. Nampak tu guys. So Sedap ya. angkat dia, letak je. Biasa macam ni berapa ringgit? Satu pack. Satu pack 6 biji, RM6. Ada 6 biji dalam dia. So puaslah makan. Biasanya buka kat mana? Selain daripada Belantan ni? Kami, base kami Taman Cepaka. Setiap hari Ahad saja yang ada di Pasar Tani. Tak sabar saya nak rasa kejap lagi. Boleh. Thank you. Terima kasih. Jumpa datang ramai-ramai. Ini red velvet. Okay. Ya. Mi kari satu, tolong. Okey, Kak. Okey, yang ini red velvet dan juga kelapa. Nampak tu. Coklat putih. Yang ini klasik. Rasa klasik sebab ada kelapa. Panas-panas lagi.